Cara berkesan lajukan PC atau laptop tanpa sebarang software. Cara speed up PC atau laptop. Sila langgan dulu ya untuk update video-video menarik dan bermanfaat. Hai guys, video kali ini berkenaan cara speed up PC laptop yang dah slow. Biasalah kan bila dah pakai lama PC dan laptop menjadi semakin slow. Betul tak? Kadang frust juga masa nak buat assignment atau kerja atau main games kan, tiba-tiba dia buhat pula, dia jadi slow dan macam break kejap-kejap kan, macam hang. Kalau ada software khusus untuk cuci file tak apa, tapi kalau tak ada software, macam mana nak cuci PC dan laptop ya supaya lebih laju ya? Caranya mudah saja, hanya perlukan 5 step saja seperti berikut. Cara pertama speed up PC laptop adalah pergi ke Windows menu dan klik Run, kemudian typekan temp 100. Jangan salah ya, typekan temp 100 dan klik enter atau OK. Bila page baru buka, sekarang klik Ctrl dan A. Ingat Ctrl plus A untuk select semua dan klik delete iaitu Ctrl plus D. Ctrl campur dengan D Lepas delete, kalau ada sebarang file tertinggal, biarkan saja ya. Yang ini file yang tertinggal tu tak perlu delete. Cara kedua speed up PC atau laptop adalah pergi ke Windows menu sekali lagi dan klik Run. Kemudian typekan temp. Kali ini temp. Tadi temp 100 kan? Sekarang temp sahaja dan klik enter atau OK. Sekarang klik Ctrl plus A untuk select all semua dan klik delete iaitu Ctrl plus D. Lepas delete, kalau ada sebarang file tertinggal, biarkan macam dalam step 1. Step pertama ya. Cara ketiga speed up PC laptop adalah pergi ke Windows menu sekali lagi dan klik Run. Kemudian typekan reason dan klik enter atau OK. Sekarang klik Ctrl A atau untuk select semua dan klik delete iaitu Ctrl D. Lepas delete, kalau ada sebarang file tertinggal, biarkan ya. Cara keempat speed up PC atau laptop adalah pergi ke Windows menu sekali lagi dan klik Run. Kemudian typekan prefetch dan klik enter atau OK. Sekarang klik Ctrl A untuk select semua dan klik delete iaitu Ctrl D. Lepas delete, kalau ada sebarang file tertinggal, biarkan ya. Cara kelima speed up PC atau laptop adalah pergi ke desktop menu, pilih recycle bin. Sekarang klik Ctrl A untuk select semua dan klik delete iaitu Ctrl D. Deletekan semua file yang ada ya. Ini adalah file-file yang kita dah pun cuci, yang memenuhi hard drive, yang melambatkan dan membebankan PC ataupun laptop kita. Bila dah cuci ini, PC kita dan juga laptop kita akan lebih laju ya. Okey, sekarang PC dan laptop anda sudah pun dicuci tanpa sebarang software special dan anda akan dapati speed PC dan laptop anda lebih laju. Buat seperti ini selang sebulan sekali supaya maintain performance PC dan juga laptop anda ya. Nanti anda try dan komen adakah speed laptop dan juga PC lebih laju ya sebelum anda cuci ya. Okey guys, setakat ini saja video bermanfaat kali ini. Diharap video ini dapat membantu anda. Kalau boleh sila share supaya lebih ramai dapat manfaat. Sila like dan langgan saluran Omal Malaysia seperti biasa. Amat berterima kasih dan jumpa lagi di video akan datang ya.